Adik-adik dah bersedia ke untuk program kita pada pagi ini? Silakan ambil tempat duduk. Silakan. Silakan. Bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat datang adik-adik, para guru dan semua tetamu yang hadir pada hari ini. Program Jeraya Wara Persatuan Pustakawan Malaysia mengenai buku baca yang kita baru terbitkan pada Jun tahun ini. Kita sangat bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapatlah kita bersama-sama dalam majlis promosi buku baca ini. Kalau adik-adik perhatikan, buku-buku ada di atas kerusi, ya, buku baca. Pada hari yang sangat bersejarah ini, iaitu 4 Ogos 2022. Penerbitan buku baca adalah kolaborasi di antara Persatuan Pustakawan Malaysia ataupun PPM dan juga Sekretariat KLWBC ataupun KL World Book Capital pada 2020. Jadi pihak PPM telah mendapat dana daripada Sekretariat KLWBC untuk kita menerbitkan buku yang pertama kali berkaitan dengan membaca, yang kita beri tajuk buku baca. Jadi kita telah memanggil beberapa orang penulis yang terdiri daripada pustakawan dan juga penulis buku serta pensyarah untuk menyumbang bab-bab dalam buku baca ini, iaitu ada 7 bab semuanya. Dan ini kali pertama pustakawan-pustakawan menulis untuk menerbitkan sebuah buku, menghasilkan sebuah buku oleh Persatuan Pustakawan Malaysia. Setiap bab dalam buku ini kita telah susun secara inklusif untuk merangkumi latar belakang perpustakaan di Malaysia, manfaat membaca, petua membaca, pengurusan perpustakaan keluarga. Ada juga topik ataupun bab berkaitan biblioterapi dan juga isu berkaitan buku dan juga impak positif pembacaan. Jadi kami berharap buku ini akan memberi rasa cinta kepada semua, terutamanya pelajar-pelajar kita, untuk menghayati buku baca ini dan dapat manfaat daripadanya. Di samping tujuan utama kita persatuan untuk mempromosi galakan membaca dalam kalangan masyarakat
untuk menghasilkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Okey, untuk buku yang setebal 136 muka surat ini, kita telah menyediakan 7 bab, iaitu bab yang pertama, perpustakaan di Malaysia oleh saya sendiri dan Encik Ali Rashid daripada Persatuan Pustakawan Malaysia. Bab 2, mengapa membaca oleh Puan Siti Salbiah Raduan. Bab 3, panduan membaca oleh Dr. Zahra Yunus, seorang penulis. Bab 4, keluarga membaca oleh Dr. Adilah Mustafa, itu pensyarah UiTM. Bab 5, biblioterapi buat saya bahagia oleh Puan Rafidah Abdul Aziz, juga seorang pensyarah daripada UiTM. Bab 6, mencintai buku secara positif oleh penulis yang sangat terkenal Mimi Saleh. Dan bab 7, Kahnya KLWBC 2020 oleh beberapa orang penulis untuk bab ini, iaitu Ishaq Hamzah Zaitun Abu Samah, Tuan Syekh Faizal Syekh Mansur, Puan Hasita Ibrahim, panel kita pada pagi ini, dan juga Dr. Muhammad Faizal Hamzah dari pustakawan daripada Universiti Melaya. Jadi okey, kita akan mulakan pada pagi ini dengan kupasan oleh panel kita berdua yang merupakan mantan ahli majlis Persatuan Pustakawan Malaysia untuk bercerita mengenai bab-bab dalam buku baca ini. Di samping itu, kita anggap sesi ini adalah sebagai sesi yang tidak formal. Jadi adik-adik, para guru dan juga jemputan kita boleh bertanya soalan pada bila-bila masa sahaja untuk ditujukan kepada para panel kita. Okey, untuk memulakan sesi kita pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan Puan Syamsiah Abu Bakar, rakan pustakawan daripada Universiti Melaya, sorry. Okey. Saya nak tanya Puan Syam mengenai bab 1 perpustakaan di Malaysia. Apakah perkara yang disentuh dalam bab 1 ini? Silakan Puan Syam. Terima kasih Puan Siti Sumaizan. Dalam bab 1 ni, apa yang telah ditekankan di sini ialah tentang jenis-jenis perpustakaan. Jika kita lihat pada muka surat 4 tu, dalam bab 1, jenis-jenis perpustakaan yang ada iaitu perpustakaan negara, perpustakaan awam, perpustakaan akademik, perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah. So ini memberi, I think saya rasalah memberi penjelasan kepada kita tentang berapa jenis perpustakaan. So maybe kita cuma tahu satu saja jenis perpustakaan, iaitu perpustakaan negara. Sebenarnya kita ada banyak jenis perpustakaan yang terdiri daripada perpustakaan awam. Setiap negeri itu ada perpustakaan awamnya sendiri. Lepas tu perpustakaan akademik. Macam saya sendiri adalah daripada perpustakaan akademik. Okay? Universiti Melaya merupakan sebuah perpustakaan akademik. Lepas tu perpustakaan khusus macam bernama Puan Hasita bekerja di perpustakaan khusus. So perpustakaan ni ada beberapa jenis perpustakaan sendiri yang mungkin rakyat Malaysia tak tahu. So dengan adanya pendedahan seperti ini, sebab kami juga adalah librarian, kita nak dedahkan kepada rakyat Malaysia bahawa perpustakaan ini terdiri daripada beberapa jenis, termasuk juga perpustakaan sekolah. Okey, itu ada jugalah jenis-jenis perpustakaan. Dan selain daripada itu, yang menarik dalam ni ialah bukan sahaja penceritaan mengenai perpustakaan tersebut, tetapi ada juga diceritakan tentang virtual libraries ataupun perpustakaan digital. Kita ada contoh, beberapa contoh perpustakaan digital di Malaysia, misalnya di UPSI, di Universiti Melaya juga kita adalah berkonsepkan perpustakaan digital di mana koleksinya you tak boleh nampak buku, anda tak boleh nampak buku. So koleksinya adalah bahan-bahan ataupun komputer yang mana dalam tu ada input online punya access information. Dan perpustakaan digital ni bukan sahaja you boleh akses di dalam perpustakaan itu saja, tetapi ia juga boleh diakses bahan-bahannya menerusi online ataupun secara maya.
dan you boleh dapatkan bahan itu dalam bentuk full text ataupun teks penuh. Itu yang menarik tentang bab 1. Dan apa yang lebih menarik dalam bab 1 ni juga, bila kita lihat kepada muka surat muka surat 14, muka surat 14 kita ada infografik dekat situ. Okey, infografik kat sini ialah menerangkan tentang berapa jenis perpustakaan dan bilangan perpustakaan tersebut. Lepas tu kita ada jumlah koleksi. Kalau you tengok kat sini, perpustakaan negara ada 5.78 juta koleksinya. Kalau perpustakaan awam negeri ada 21.11 juta. Perpustakaan desa ada 13.41 juta. Perpustakaan khusus ada 23.49 juta. Perpustakaan akademik 70.47 juta. Dan jumlah koleksi keseluruhan perpustakaan-perpustakaan di Malaysia ialah 134.27 juta. So ini menunjukkan bahawa koleksi perpustakaan di seluruh Malaysia adalah sangat besar. So ini adalah sesuatu yang patut kita banggakan. So itu adalah intipati penting dalam bab 1. Terima kasih Puan Syam. Sangat menarik bab 1 sebagai intro ataupun pengenalan kepada perpustakaan di Malaysia yang patut kita tahu untuk mendapat maklumat perpustakaan apa di Malaysia dan juga apakah perkhidmatan yang diberikan oleh perpustakaan di Malaysia. Okey, saya ingin menyambung dengan bab 2 iaitu mengapa membaca, dan saya ingin menjemput Puan Syamsiah lagi untuk menerangkan kepada tetamu kita semua, terutama pelajar. Ada soalan? Oh, tak ada. Okey. Untuk menerangkan mengenai mengapa membaca, yang kita sediakan banting di kiri kanan pentas ini. Silakan Puan Syam. Saya bangun sikitlah. Jika anda lihat di sini tentang mengapa membaca, so kita ada 15 faktor yang menyumbang kenapa kita perlu membaca. Okey, salah satu faktornya ialah untuk meningkatkan hubungan sosial. So sangat penting bila kita membaca, so kita boleh baca benda-benda ataupun topik-topik yang menarik tentang sesuatu perkara. So itu membolehkan kita mengetahui lebih lanjut tentang sesuatu perkara ataupun sesuatu tempat dan sebagainya. So kita dapat tahu okey macam mana penduduk di sini, macam mana maksudnya apakah culture dia ataupun apakah dia punya budaya. So selalunya kan dekat tak semestinya kita membaca menggunakan buku. Kalau kita tengok di internet juga, kita boleh dapatkan maklumat sosial ni ataupun maklumat untuk meningkatkan hubungan sosial ni di internet. So kalau kita tengok Google, misalnya kita nak pergi ke Jepun. So bagaimana kita nak ke Jepun? So kita mesti tahu juga sedikit kan budaya Jepun macam mana, cara diorang bergaul macam mana, cara mereka makan macam mana. So benda-benda macam itu kita boleh dapat melalui buku ataupun melalui pembacaan. Okey, selain daripada itu menambahkan ilmu pengetahuan. Definitely lah. Okey, bila kita membaca tu kita akan dapat benda baru. Sesuatu ilmu yang baru yang kita boleh dapat daripada membaca. So even though kita baca satu muka surat pun itu adalah sesuatu ilmu yang baru. Seperti dalam Islam pun kita diminta untuk membaca dan juga tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. So itu pentingnya adalah untuk kita meningkatkan ataupun menambahkan ilmu pengetahuan, especially untuk anak-anak. So adik-adik semua penting membaca ni. Okey, pentingnya membaca menggunakan buku ataupun sumber-sumber internet pun. Secara maya pun kita boleh, that is a process of membaca. Selain daripada itu, untuk meningkatkan kemahiran menulis. Bila kita membaca, kita akan dapat prosa-prosa kata yang baru. So perkataan-perkataan yang mungkin kita tak pernah dengar, tetapi dalam buku tu diterjemahkan apa maksud perkataan tersebut. Dan bila kita membaca, kadang-kadang kita tak perasan bila kita membaca tu, kita membaca setiap bait-bait ataupun perkataan-perkataan dalam buku tersebut, ia akan membantu kita dalam develop kita punya percakapan dan juga skill ataupun kemahiran untuk kita menulis. So ini adalah sesuatu yang kita dapat secara
tidak langsung bila kita membaca. Selain daripada itu, penguasaan bahasa juga. So kita selalunya dalam buku ni penggunaan bahasanya adalah penggunaan bahasa yang indah, bukan bahasa rojak. So kalau kita belajar ataupun kita bercakap di rumah dan sebagainya, so kita banyak gunakan bahasa-bahasa pasar ataupun bahasa-bahasa rojak. Tetapi dengan membaca kita akan menguasai, kita akan memperbaiki penguasaan bahasa kita. Tak kiralah apa buku yang kita baca, sama ada dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa Malaysia ke, bahasa Tamil ke, Cina dan sebagainya. Dan buku ni bila kita baca seperti novel dan sebagainya, dia juga membantu kita untuk perkataan-perkataan yang mungkin diguna pakai juga oleh golongan-golongan tertentu. Bila dalam novel misalnya, kita ada perkataan-perkataan ataupun gaya-gaya bahasa yang berbeza. So itu juga yang boleh membantu kita dalam penguasaan bahasa ataupun memperbaiki kita punya penguasaan bahasa. Selain daripada itu, membantu proses mematangkan fikiran. Okey, bila kita membaca, otak kita, otak kanan dan otak kiri kita akan berfungsi sebab kita akan fokus bila kita membaca. So jadi ini akan membantu mematangkan fikiran kita dan boleh berfikir sebab sesuatu pembacaan tu sama ada yang akademik ataupun dalam bentuk bukan akademik, dia akan memberikan kita tak banyak sikit ilmu. So ilmu tu yang boleh mematangkan. Jika kita baca novel pun misalnya, jalan cerita sesuatu novel tu akan membantu kita untuk berfikir secara lebih kritis dan lebih analitik. Okey, so meningkatkan daya tumpuan, itu memang. So kalau kita baca kalau kita baca buku tetapi kita membaca berulang kali sampai 10 kali, itu maksudnya kita tidak fokus. Jadi normally dengan membaca tu akan menyebabkan kita lebih fokus. Okey, meningkatkan kebolehan empati. So dengan membaca juga memang ada beza di antara simpati dengan empati. Okey, apa beza tu simpati dengan empati? Simpati adalah sesuatu yang kesian dia. Kita just cakap kesian. Tetapi bila kita ada empati tu, kesian kita tu menjadi satu action ataupun tindakan yang kita boleh buat secara lebih lanjut. So itulah yang boleh meningkatkan kita punya empati because bila kita terutama kalau kita baca buku-buku yang berbentuk motivasi. Okey, buku-buku yang berbentuk misalnya macam ada buku-buku yang menceritakan tentang pengalaman. Misalnya you adalah seorang pesakit kanser. So macam mana you nak membangkitkan diri untuk menjadi seorang yang lebih berani menghadapi you punya penyakit. So benda-benda macam gini adalah sesuatu yang boleh membantu kita untuk meningkatkan juga empati dan secara tak langsung meningkatkan motivasi diri. So kalau kita baca buku yang mempunyai motivasi, misalnya sesuatu kejadian yang berlaku, jadi itu menyebabkan kita rasa empati dan itu juga memotivasikan kita sebagai orang yang tak berpenyakit. Mungkin kita cakap, oh kita patut menolong ataupun kita boleh, kalau orang yang berpenyakit tu can survive, apa lagi kita yang tak ada penyakit. So ini juga dapat membantu memotivasikan diri. Lepas tu menguatkan fungsi otak, okey, merangsang mental, okey. So ini semua adalah faktor-faktor yang melibatkan bila kita membaca, bila kita fokus, jadi ini akan membantu sel-sel otak kita untuk sentiasa berhubung. Okey, menguatkan mengurangkan, okey. Sebab nanti Puan Hasnita mungkin akan cerita panjang lagi tentang biblioterapi. So biblioterapi adalah melalui pembacaan membantu kita untuk healing ataupun membantu kita untuk mengurangkan depression ataupun mengurangkan depresi dalam diri kita. Sebab sometimes ada orang kan kita tak nak jumpa kaunselor. Kita tak perlu jumpa kaunselor ataupun kita tak nak jumpa kaunselor, mungkin kita segan, kita malu. Jadi cara membaca ni juga boleh membantu kita untuk healing diri sendiri. Okey, mengurangkan stres, ni sangat penting. Membaca boleh mengurangkan stres sebab sesuatu topik yang kita baca tu mungkin akan lebih menarik. Jadi itu akan membantu kita lupa tentang masalah yang kita hadapi. Okey, meneroka perkara baru sebab itu adalah merupakan ilmu baru. Meningkatkan imajinasi. Kalau kita baca buku-buku terutama kanak-kanak suka baca buku-buku science fiction. Okey, macam buku-buku science fiction seperti banyak buku science fiction yang kita ada.
one of it is science fiction, macam The Ring, buku-buku seperti a few books lah yang banyak yang terkenal tu, saya lupa apa nama buku tu. Very famous dan dia ada movie juga. So buku-buku macam itu akan membantu kita untuk meningkatkan imajinasi. So kadang-kadang ada buku-buku yang ke arah masa depan. So secara tak langsung kita akan imagine benda-benda tu di masa hadapan. Okay? So untuk memberi ketenangan, okay, definitely ya. Terutama bila kita nak tidur. So kalau kita nak tidur, bila kita baca buku-buku yang memberi kita ketenangan, kita akan cepat tidur. So sesiapa yang ada masalah tidur, so ini akan bantu kita untuk mendapatkan ketenangan. So ini adalah 15 faktor ataupun 15 perkara yang penting kenapa kita perlu membaca. Terima kasih Puan Syam, sangat menarik. Adik-adik kalau ada soalan boleh bertanya, silakan. Ada soalan mengenai mengapa membaca? Ataupun semua dah tahu kenapa kita membaca? Tahu? Betul? Semua di sini? Ataupun tahu untuk menambah ilmu pengetahuan saja? Jadi hari ini daripada penerangan Puan Syamsiah, adik-adik boleh tahu lebih banyak lagi kenapa kita membaca. Apakah faktor-faktornya yang menyebabkan kita perlu membaca? Mengapa kita perlu membaca? Dan yang pertama sekali mesti baca buku baca ni dulu. Buku baca mesti baca. Okey? Okey. Sekarang kita pergi kepada Puan Hasrita Ibrahim untuk bercerita mengenai apakah biblioterapi. Seperti Puan Syam sebut tadi, Puan Hasrita akan terangkan apakah itu biblioterapi. Silakan Puan Hasrita. Angkat tangan, angkat tangan. Apa biblioterapi? Silakan. Tak apa, tak apa. Alhamdulillah dapat datang ke Maidin. Tentu gembira kan? Kaunselor ya, tetapi membantu kaunselor untuk menyarankan buku apa kepada kaunselor ni. Sebab biblioterapi ni adalah satu tools ataupun kaedah yang mana kita menggunakan buku, okey? Ni sekarang kita menggunakan buku ataupun bahan sokongan yang lain. Seperti apa? Apa lagi yang you all buat kat sekolah? Mewarna, betul? Dia ada mewarna, dia ada buku, dia ada muzik. Okay kan? Bila kita membaca, mendengar muzik tu sebagai satu terapi kan? Macam
kita rasa gembira. Jadi biblioterapi ini adalah satu terapi sokongan untuk kita mengawal emosi kita, membantu. Tetapi biblioterapi bukan hanya untuk orang yang bermasalah. Kalau kita berkecelaruan minda, mungkin kita kena jumpa kaunselor. Tapi sebelum kita bercelaru, agak-agak nak bercelaru tu, kita boleh jumpa pustakawan ataupun guru pusat sumber. Okey. Jadi sebenarnya bukan hanya macam saya kata tadi, bukannya hanya mempunyai masalah emosi, tekanan, tetapi juga untuk motivasi. Itu orang tak faham. Kadang-kadang orang ingat, oh, saya seorang yang tak ada masalah, saya gembira, saya bahagia. Sebab apa saya nak guna biblioterapi ni? Tetapi biblioterapi ini adalah terapi sokongan, menggunakan buku, muzik, ayat suci Quran, menggunakan bahan-bahan, mungkin terapi kebun ke, terapeutik, terapi itu semua membantu kita untuk, kalau macam contohnya air ni kan, contohnya air mineral ni pun mungkin ada perkataan-perkataan yang ada yang memberi untuk bagi kesihatan kita. Itu sebagai satu terapi jugalah. Maknanya benda yang sesuatu kita baca. Jadi saya rasa kalau saya sentuh pasal biblioterapi ni banyak lagi lah Puan Siti. Cuma konsep dia hari ni kita tak nak mempeningkan kepala pelajar-pelajar sekolah dan guru-guru ni. Boleh baca dalam ni lagi mengenai biblioterapi, dan sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih dalam ni biblioterapi ni boleh kontak kami ni. Kami ada sifu-sifu, dan kami ni sebenarnya dengan Puan Syam ni, saya dengan Puan Syam dah pergi Indonesia belajar untuk menjadi biblioterapis, insya-Allah. Dan juga di perpustakaan saya sendiri di Bernama, saya ada bilik biblioterapi. Jadi saya membuat inisiatif biblioterapi dan saya telah mengumpulkan buku-buku yang mempunyai kategori masalah-masalah tertentu untuk dibaca oleh pengguna saya. Walau bagaimanapun, memang dah ramai dah orang melawat perpustakaan saya dan juga pihak-pihak lain yang ingin mewujudkan sudut biblioterapi. Boleh kan? Pusat sumber boleh buat sudut biblioterapi, mungkin bermula dengan buku-buku yang sedikit. Kadang-kadang sebenarnya buku tu kita dah ada kan. Berkongsi dengan kita semua, bagaimanakah cara untuk memilih buku untuk dibaca? Bagaimana tu Puan Syam? Penting ataupun what we call summary lah, ataupun ringkasan buku. Jadi bila kita buka sesuatu buku tu, selalunya kita akan pusing kat muka surat belakang ni, dia akan ada ulasan. Dekat situ kita akan baca ulasan tersebut. So sangat penting untuk kita tahu tentang buku tersebut melalui ulasan. Sebab kalau kita nak baca, sebelum kita baca, kita mesti tahu buku ni berkaitan dengan apa. Kalau buku tu berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan kita, ataupun tidak menarik minat kita, so kita janganlah pilih buku seperti itu. So ulasan buku adalah sangat penting. Okey, selain daripada ulasan buku, ialah dalam bab pertama dan juga pendahuluan. Sangat penting. So kalau kita nak cari buku-buku yang berbentuk motivasi, dalam bab pertama dia akan ceritakan, ataupun dalam pendahuluan dia akan ceritakan apa isi kandung buku tersebut. So kita dah tahu dah, kita akan tahu, oh maksudnya pendahuluannya ataupun bab 1 ni menceritakan tentang motivasi tentang apa. Misalnya motivasi untuk kita berjaya, ataupun motivasi macam mana kita nak melawan penyakit misalnya. So kita akan dapat tu daripada bab pendahuluan dan juga bab pertama. Sama juga kalau kita menulis sesuatu tesis dan sebagainya. So dalam pendahuluan ataupun dalam bab pertama tu, kita akan dapat more or less ataupun
isi kandungan kepada buku yang dihasilkan ataupun tesis yang dihasilkan. Okey, selain daripada itu, melalui tokoh-tokoh tertentu, misalnya ataupun kita tiru selalunya tokoh-tokoh tertentu macam VCUM sebelum ni, iaitu Pak Engku Aziz arwah ni. So dia adalah seorang yang suka membaca. Keluarganya adalah orang-orang yang suka membaca. Sebelum beliau meninggal, beliau telah menyerahkan koleksi buku beliau ke Perpustakaan Universiti Melaya. Dan di rumah dia sendiri dia duduk apartmen dalam 4 atau 5 tingkat tu di Petaling Jaya. Dan di rumah dia tu, rumah yang dia duduk ada satu, tetapi untuk koleksi buku-buku dia sendiri, dia beli 2 rumah berasingan, 2 rumah lain yang disimpan buku-buku dia. So jika kita baca buku-buku yang dibaca oleh tokoh-tokoh tertentu ni, ini akan memberi kita satu injection ataupun suntikan kepada kita tahu, ini buku ni kita boleh cakap, buku ni dibaca oleh Tuan Mahathir misalnya. Buku ni dibaca oleh, so bila mereka adalah tokoh-tokoh tertentu yang membaca buku-buku menarik macam ini, dan kita juga adalah insan-insan yang terpilih untuk membaca buku-buku ini, so itu menunjukkan yang kita punya level pemikiran kita agak tinggi tu. Okay? So sangat penting untuk kita kenali ataupun kita tahu tokoh-tokoh tertentu yang mempunyai minat-minat membaca ni, apa buku yang diorang baca untuk berjaya, terutama buku-buku yang berbentuk motivasi. Okay, sebab kalau kita jatuh, kita nak bangun, orang lain tak boleh tolong kita kecuali diri kita sendiri. So cara untuk kita menolong diri kita ialah dengan membaca. Okay? So selain daripada itu adalah buku-buku malar segar ataupun evergreen. So buku-buku evergreen ni sangat penting. So bila kita membaca buku-buku evergreen ni, kita boleh tahu, ataupun buku-buku macam yang evergreen seperti buku yang ada siri-siri berikutnya. So buku-buku macam itu kita akan rasa macam nak baca lagi. So banyak buku-buku yang macam itu. So kita ada buku-buku yang berbentuk siri. Misalnya kita dah baca buku yang pertama, macam buku yang saya nak cakap tu saya lupa, Harry Potter. Okay, Harry Potter adalah buku yang terkenal. Semua science fiction, it's a science fiction. Kalau kita fikirkan benda tu banyak yang tak logiknya, tetapi ia adalah buku yang menarik. So kita nak ikuti lagi buku-buku tersebut. Itu adalah buku-buku malar segar. Maksudnya dia dah menang sesuatu anugerah dan sebagainya. So buku-buku ini adalah buku-buku yang menarik. Kalau tidak, dia tak menang. Kenapa dia menang? Sebab ada isi dalam tu yang menarik. Contohnya macam saya kata tadi, buku Harry Potter. Sampai sekarang you tengok berapa siri, kalau dia jual, mengalahkan penjualan handphone, buku tu akan habis dulu di pasaran. So itu adalah buku-buku yang dalam bentuk malar segar. Dan yang ini saya minat sekali, iaitu daripada filem. Buku yang kita ambil daripada novel, lepas tu menjadikan filem. Ini adalah buku-buku. Saya memang tertarik. Saya jenis orang yang visual. Maksudnya saya suka tengok, bila saya tengok sesuatu drama tu, menarik drama ni. So bila kita nak tahu cerita selanjutnya, kadang-kadang siri banyak kan. So kita nak tahu cerita selanjutnya, jadi kita beli buku dan kita baca buku. So ini juga akan membantu kita menarik minat untuk membaca. Sebab kita dapat daripada drama tu, daripada filem tu, kita nak tahu apa penghujung cerita tu. Sebab you kena tahu, kadang-kadang buku-buku ataupun perkara yang difilmkan tak sama, sikit agak lari dengan intipati buku tersebut. Jadi bila kita tengok filem dan bila kita baca, so ayat-ayat dalam buku tersebut bila difilmkan adalah lebih indah. So itu adalah juga yang boleh menjadi sumber inspirasi kenapa kita membaca. Dan juga mestilah tajuk yang relevan. Tajuk yang relevan dengan kita. Kalau kita baca isi kandungannya ataupun kita baca sinopsis tu tak relevan dengan apa yang kita nak baca, so kita tak akan berminat untuk baca buku tersebut. So kita akan letak tepi, nantilah kita baca kemudian. So lama-lama buku tu akan jadi berkasam. Okey, jadi kalau kita membaca topik yang kita minat, topik yang kita suka, okey, jadi kita akan tertarik dengan buku tersebut untuk terus membaca. Itu yang penting mengenai pemilihan untuk memilih buku. Betul, setuju. Terima kasih Puan Syam. Okey, kita biasanya membaca tidak mengira masa. Adik-adik membaca waktu bila? Malam, sebelum tidur ya, membaca buku. Okey, ada masa lain yang adik membaca? Petang?
petang main kan? Main, tengok TV, malam membaca, okey? Waktu pagi ke sekolah. Ya. Okey, saya nak tanya Puan Syam lagi sekali. Apakah waktu yang tertentu untuk kita membaca? Dia ada waktu-waktu tertentu yang kita sesuai, menarik minat kita untuk membaca. Silakan Puan Syam. Okey, saya sebenarnya pun bila baca buku ni baru saya tahu juga waktu-waktu untuk membaca. Okey, sebab kadang-kadang kita tadi ada yang kata waktu malam sesuai untuk membaca. Sebenarnya waktu malam adalah waktu untuk kita tidur. So bila waktu kita tidur, kita baca buku heavy, tak lah. So waktu yang buku-buku, misalnya buku-buku akademik, buku-buku yang berbentuk unsur very heavy lah, buku-buku seperti buku-buku sains, okey, yang memerlukan yang teliti. So buku-buku macam gitu sesuai dibaca waktu pagi. Sebab waktu pagi kita tidur, kita bangun, kita fresh. So otak kita masih segar. So otak kita membesar masa tu. Okey, makin malam otak kita makin mengecut. Okey, so bila pagi tu waktu otak kita mengembang dan waktu otak kita membesar, masa tu adalah sesuai untuk kita baca buku-buku yang heavy ataupun buku-buku yang berat, buku-buku berbentuk akademik. Okay. So waktu tu memang sangat sesuai. So kalau kita baca je, tu sebab orang kata kalau baca waktu pagi, apa kita baca semua masuk. Tapi kalau kita baca waktu malam, apa kita baca, tadi aku baca apa So macam kita kena ulang, okay, pada waktu malam. So bila kita come to tengah hari, waktu tengah hari pula buku apa yang sesuai? Buku yang sesuai untuk waktu tengah hari adalah buku-buku berbentuk motivasi. Sebab tadi kita pagi tu tadi, kita dah buat kerja, so kita dah penat. Kadang kita dah agak penat, motivation kita dah turun. So waktu tengah hari adalah waktu yang sesuai untuk kita naikkan sikit semangat kita untuk kita boleh kerja, cikgu-cikgu boleh kerja sampai pukul 5 petang. Okey, sebab kalau kita baca buku-buku yang berat juga pada waktu tengah hari, ini juga akan menurunkan lagi motivasi kita, menurunkan juga stamina kita untuk bekerja. Jadi waktu tengah hari adalah waktu yang sesuai untuk kita baca buku-buku motivasi untuk menaikkan semula motivasi kita. Dan pada waktu malam adalah waktu yang tidak sesuai untuk kita baca buku-buku nak ulang kaji. Itu sebab selalunya pelajar-pelajar kalau you nak baca waktu paling sesuai, misalnya besok nak exam, paling sesuai untuk ulang kaji pagi dan juga selepas pukul 12 malam tu tau. Itu waktu kalau orang yang nak menulis, okey, penulis-penulis, pengkarya-pengkarya seni, waktu tengah malam itulah ada waktu yang paling bagus untuk mereka berkarya. Waktu itulah juga diorang boleh dapat banyak idea. Itu sebab saya sendiri pun adalah seorang yang tidak boleh membaca pada waktu misalnya kita dah penat kerja dan sebagainya, waktu tengah hari sampai ke petang tu. Lepas tu kita nak go for, misalnya kita nak ambil exam dan sebagainya, malam tu kita nak membaca. Saya bukan orang macam itu. Saya akan tidur dulu, bangun tengah malam, pukul 12, pukul 1, pukul 2, jadi burung hantu. Waktu tu saya membaca. Waktu tu saya boleh buat nota. Waktu tu otak saya selepas penat tu kita dah berehat. Jadi waktu malam sebelum tidur, apa sesuai untuk kita baca adalah sesuatu yang ringan. Sesuatu yang ringan. Misalnya kalau kita nak baca sikit 1, 2, 3 muka surat novel. Tapi kadang-kadang kalau kita baca novel ni, masalahnya kita nak tahu cerita selanjutnya. Itu yang kita akan membaca. So sebenarnya buku-buku yang ringkas seperti cerpen sangat sesuai untuk kita baca waktu malam, sebab masa tu kita boleh tidur. So sesiapa yang ada masalah untuk tidur, jadi baca buku adalah sangat praktikal. Okey, dan kita baca sebelum kita tidur, dah relax atas katil tu baca sikit, definitely kita gone. Kita akan tertidur. Itu adalah waktu-waktu pembacaan. Terima kasih Puan Syam. Kalau tuan-tuan, puan-puan, guru-guru dan pelajar ada soalan, boleh bertanya. Silakan. Semua faham ya? Semua mengikuti? Alhamdulillah. Okey. Kami mengalu-alukan kedatangan Datin Cik Normadia ke Jerawara kita pada kali ini. Datin merupakan salah seorang ahli jawatankuasa penerbitan buku baca juga, dan Datin merupakan mantan pengerusi untuk Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Persatuan Pustakawan Malaysia. Jadi kami berempat ni memang aktiflah dalam persatuan sehinggalah ke hari ini, walaupun masing-masing dah bersara, kecuali
Puan Hasita dan Puan Syam masih bertugas. Saya dan dengan Datin Nomadia telah bersara tapi masih aktif dengan persatuan. Okey Datin, kalau saya nak tanya sikit Datin untuk berkongsi dengan pelajar kita, dengan guru kita, bagaimana sambutan buku baca ini. Okey, sebelum tu tepuk tangan dulu. Bagaimana sambutan buku baca ini di sekolah-sekolah yang Datin telah hantar untuk diberi kepada pusat sumber sekolah dan juga kepada pelajar untuk membaca buku baca. Silakan Datin. Terima kasih adik-beradik akak yang kat di atas sana. Jadi syukur alhamdulillah ya akak dapat bersama dan akak merupakan juga kononnya lah guru ibu GPM Malaysia. Jadi berapa orang GPM di sini angkat tangan? Alright, alhamdulillah ya. Jadi syukur alhamdulillah siapa yang datang hari ini dah dapat buku kan? Siapa yang tak datang tak dapat. Tu yang untungnya. Buku ni bukannya senang nak dapat sebab kita tidak print banyak. Ya, jadi yang mana tidak dapat, akak harap bagi tahu mereka print sendiri daripada kita punya website PPM kita, dan juga akak juga telah letak di dalam orang kata Facebook GPM Malaysia ya, secara digital print sendiri. Tapi lain, yang kita print dengan yang kita dapat ni lain kan. Jadi mari kita tepuk tangan kepada AJK di hadapan yang memberi kita buku secara orang kata fizikal, yang kita boleh pegang, kita boleh cium dan kita boleh peluk kan ya. Dan di dalam buku ini adik-adik yang dapat, jangan bawa balik, simpan, bagi mak bapak baca. Sebab di dalam ini ada banyak maklumat di mana ibu bapa kita, tok kita, nenek kita, atuk kita boleh baca dan menggunakan cara kaedah membaca di rumah untuk dikongsikan dengan adik-beradik. Jadi bagi di sekolah, akak pun berasa sangat gembira lah. Sebab dengan adanya yang digital, akak dapati bahawa ada sekolah yang telah pun memprintkan dia punya infografik. Di dalam tu ada banyak infografik yang cantik-cantik. Kita tak sempat buat sebab kita sibuk. Terutama kita sebagai cikgu GPM kan. Infografiknya dah ada. Apa itu membaca, mengapa membaca, infografik masa bila kita patut membaca. Jadi cikgu print saja ambil daripada yang digital. Ada faham? So the next time I come to Seremban, I visit your school, I want to see all these posters yang infografik around your school area. Boleh tak? Ya, sebab banner sekarang murah aja. Ya, one banner kadang-kadang 40-50 ringgit dah boleh dapat dah. Kadang-kadang less than that. Sebab kita dah ada grafik dia, hanya nak print saja. Jadi akak mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur alhamdulillah, this is my first time ya. Akak dapat bersama because I'm not really sihat lah ya. Tapi bagaimanapun untuk memberi semangat kepada adik-beradik akak di atas ni, akak datang. Sepatutnya akak berada kat atas tu tau. Cakap beberapa bab. Kalah adik akak Samsiah dan juga Cik Ta kita Hasnita ya. Tapi tak apa, kita kasih can kat mereka untuk jumpa dengan orang Negeri Sembilan ya. Jadi I hope to visit some of the schools in Negeri Sembilan. Kalau nak, you just dalam PM myself ya, boleh akak pergi ya. And I do not go with an empty hand. Ada faham tak? Okay. Terutama if you have your sudut herbal. I have beautiful posters for herbal ya. Jadi kalau siapa GPM ada buat sudut herbal, you tell me. Ni akak boleh visit your sudut herbal, boleh dapat hadiah juga. Kalau you do other orang kata sudut, bagi tahu juga ya. Now kita sibuk dengan sudut gempak. Ada buat tak? Kalau first prize dapat RM8,000 ya, where the children suka sangat sudut yang komik tu. Itu semua untuk kita
menaikkan minat anak murid kita untuk membaca dan supaya anak murid juga suka pergi ke pusat sumber. I think that's it. Thank you so much for giving me the chance. Thank you Datin, thank you so much. Boleh share nombor telefon Datin ke? Yang tu boleh PM tepi ya. Datin banyak melawat ke sekolah-sekolah di seluruh negara dan juga termasuk Sabah dan Sarawak. Masih memberi perkhidmatan yang terbaik untuk sekolah-sekolah di Malaysia. Okey, kita menyambung lagi mengenai biblioterapi. Puan Hasita, apa bezanya biblioterapi dan juga bibliofil? Silakan. Yang ada juga bab dalam buku kita, buku baca. Okey, sebenarnya biblioterapi ni tadi kita cakap pasal penyembuhan kan. Tapi bibliofil ni sebenarnya kita beza dengan bibliomania Puan Siti. Okey, tak apa. Mungkin kita baca teknik biblioterapi dulu sebelum soalan seterusnya. Silakan Puan Hasita. Jadi teknik biblioterapi ni sebenarnya kita macam tadi Puan Syam cakap kan. Kita kena pilih buku mana yang kita ada kan. Okay, kita tengok buku yang ada pada kita. Buku tu bersesuaian tak dengan kategori masalah kita yang saya cakap tadi tu kan. Jadi kemudian kita akan boleh juga untuk rujuk kepada mungkin di sekolah ada guru psikologi, mungkin di perpustakaan ada guru pusat sumber yang boleh membantu kita mengenal pasti buku mana yang sesuai dengan kita. Jadi macam ubat kan, hari-hari siapa yang dia makan ubat darah tinggi sini? Sebelah sini lah kan. Saya seorang. Ada ke tak mengaku cikgu-cikgu ni mesti dah ada makan ubat darah tinggi kan? Sebab mengapa? Yang buat you all naik darah tinggi siapa? Yang sebelah ni kan, betul ke? Setuju ke? Oh, diorang setuju tengok. Cikgu, diorang setuju. Yang diorang yang menyebabkan guru-guru naik darah tinggi. Jadi biblioterapi ni sebenarnya dia macam makan ubat juga. Okey, contohnya ya, kita makan ubat 3 kali sehari ataupun kita makan ubat 2 kali sehari. Jadi pagi tu kita ambil lah buku. Okey. Macam saya kata tadi kan, biblioterapi bukan hanya orang yang bermasalah. Sebab orang bermasalah dia tak mengaku dia ada masalah kan. Jadi Betul. tak apalah, kita cakap pasal memotivasikan diri. Jadi mungkinlah macam saya bagi contoh hari tu kan, macam kita cikgu-cikgu macam tak suka sangat kat guru besar. Ada guru besar kat sini? Tak ada. Okey, kita boleh mengata guru kita besar. bagi contoh kita dengan bos kita lah. Bos kita ke kan. Tiba-tiba kita ataupun kita jumpa dengan guru yang alamak memang spoil my day kata contohlah kan. Jadi mungkin ataupun hujan pagi ni, siapa kan hujan lebat hari ni, kita nak keluar hujan, jadi kita macam rasa tertekan kan diri kita. Mungkin sampai ke pejabat atau ke mana-mana. Tapi mungkin ini tak berlaku pada kanak-kanak lah kan. Mungkin pada kita yang orang dewasa yang 30 tahun ke atas ni, kita mungkin boleh baca buku yang motivate kita atau memberi motivasi kita untuk hari ini. Okay, macam Puan Syam kata tadi, membaca waktu pagi lagi akan masuk dalam minda kita. Tengah hari pun mungkin kalau kita perlu untuk baca. Kita pernah dengar nap kan, berapa tidur yang macam sangat sekejap boleh buat kita fresh. Sebenarnya membaca juga boleh membuat kita rasa tenang. Tapi kita jangan baca buku yang berat-berat lah kan Puan Syam kan, tengah hari motivasi. Yes. Jadi kita dah makan 2 kali ubat dah. Jadi malam karang sebelum tidur kan Puan Syam, untuk kita tidur kan, malam tu dah lah kita penat-penat bekerja kan. Ini bukan dia orang lah, kita ni macam si isteri suami ni selalu ke marah-marah isteri tak kan. Cikgu ada seorang cikgu lelaki ni macam tu lah, tiba-tiba balik-balik penat, suami macam-macam soalan. Jadi kita ambil buku, kita baca untuk memotivasikan diri kita. Jadi begitulah teknik biblioterapi ni sebenarnya. Kita perlu belajarlah ilmu apa kategori masalah yang ada. Dan sebenarnya biblioterapi ni bukan hanya untuk pustakawan ataupun kaunselor atau pegawai psikologis di hospital kan, ada pegawai ada psikologi, tapi sebenarnya ni rakan-rakan yang mungkin senior yang umur jajah 6, siapa jajah 6 sini?
Darjah 6. Mungkin kita ada adik yang umur 8 tahun ke kan. Adik ni nakal sangat. Suka buli-buli orang. Jadi kita pergi cari buku yang berkenaan dengan membuli ni. Apa akibatnya membuli. So boleh bagi adik kita membaca. Jadi apa yang saya cakap tadi pasal biblioterapi ni, kadang-kadang bila saya jumpa dengan Puan Syam, saya nak cerita ke terus masalah saya? Mungkin tak kan? Tapi bila Puan Syam bagi buku kat saya, Puan Syam bagi buku kat saya, dia kata, Hasnita, balik baca buku ni. Jadi minggu depan saya jumpa dengan Puan Syam. Puan Syam ada dalam muka surat 23 ni, Puan Syam ataupun Syam, saya rasakan memang betul lah buku ni cakap. Kita ni sebenarnya lepas semayang ni cepat betul. Cepat sangat. Lepas semayang terus bangun dan tidak berdoa. Contohlah kan. Jadi bila buku tu cakap mengapa kita perlu berkomunikasi dengan Allah, jadi itu akan membuat kita trigger kita punya mind. Betul lah Puan Syam, agaknya selama ni kenapa saya ni ada kecelaruan minda, kenapa saya rasa tertekan, mungkin saya ni kurang masa saya dengan Allah. Contoh. Jadi dia sendiri yang cakap bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Jadi dia mula bercakap. Jadi Puan Syam akan tanya, kat rumah tu kenapa? Baru dia cerita, saya ni sebenarnya kenapa saya rasa tertekan, sebab suami saya ni sakit berpanjangan. Mungkin jadi bila dia kan perasan tak, kalau misalnya kita sakit, kita bukan hanya motivasi pada orang yang sakit kan. Orang sakit kita nak motivasi, dia perlukan ubat, clinical. That's why biblioterapi terbagi pada dua, clinical dan juga development, pembangunan. Satu yang bagi ubat, tapi kalau kita nak kurang nak makan ubat, kita guna yang pembangunan punya, yang mana kita menggunakan buku, menggunakan mungkin puisi, kalau siapa suka puisi, mungkin juga muzik dan sebagainya, dan juga sajak ke pun boleh dijadikan biblioterapi. Okey, Puan Hasnita, terima kasih. Sangat memberi maklumat kepada kita kan, bermaklumat dan sepatutnya memberi manfaat kepada kita. Kalau adik-adik pernah dengar perkataan bibliomania, saya ingin Puan Hasnita kongsikan dengan kita apa itu bibliomania dan bezanya dengan bibliofil. Silakan Puan Hasnita. Okey, siapa pernah dengar bibliofil? Angkat tangan. Tak mungkinlah. Bibliofil ni kalau saya tengok orang cakap macam ni lah, kelab membaca lah. Maknanya biblio itu buku, fil tu macam kecintaan kita terhadap buku. Bibliofil. Bibliomania pula, biblio pun buku, mania tu apa? Okey, siapa sini suka beli kasut? Kegilaan membeli kasut. Siapa suka beli tudung? Tak ngaku dia cikgu-cikgu ni. Tengoklah tudung, baju merah, tudung merah, bunga-bunga. Bermaknanya mania ni kegilaan kita terhadap. Sini siapa ada gila terhadap buku? Angkat tangan. Mengaku, berani. Saya rasa saya dah hadiah kot. Nanti saya bagi. Tunggu nanti. Siapa yang gila betul baca buku? Bibliomania. Okey. Tudung kunyit nanti datang kat saya bagi hadiah. Okey. Maknanya gila buku ni sebenarnya bibliofil dengan bibliomania ini perkara yang sama. Tetapi bibliomania ini lebih kepada kecelaruan psikologi. Maknanya kadang-kadang bibliomania ni beli buku saja. Siapa yang pergi beli macam-macam buku? Angkat tangan. Tak nak mengaku. Dia tak nak mengaku ni. Tak nak angkat tangan. Siapa yang suka beli buku kat sini? Angkat tangan. Sini. Tengok, angkat tangan betul-betul. Yakin. Suka beli buku. Banyakkan buku kat rumah. Dia bibliomania dengan bibliofil ni sebenarnya bagus. Cuma bibliofil dengan bibliomania ni bagus sebab cinta kita terhadap buku. Jadi bila kita cinta terhadap buku, kita akan kawan dengan orang-orang yang mempunyai minat yang sama dengan kita. Kita boleh bertukar-tukar buku. Tetapi bila you kena bibliomania, jadi dia ada sedikit lah. Dan dia tidak akan mengaku yang dia ada penyakit bibliomania. Dia beli buku tanpa tahu
tahu tujuan apa dia nak, tujuan dia. Dan dia beli kadang-kadang, boleh tak saya cakap, buku yang tajuk yang sama. Ada tak? Tiba-tiba lah, saya dah beli dah buku ni. Punyalah suka dekat buku tu. Saya dah beli dah dekat book fair, pesta buku 2 tahun yang lalu. Ada tak keadaan tu berlaku? Rupanya ada tak kat rak saya. Jadi mungkin nanti saya share dengan Puan Siti, dengan you all semua, bagaimana cara kita, teknik kita untuk kita mengurangkan bibliomania Puan Siti. Ada cara dia kan? Cara. Saya teruskan atau apa? Bagaimana cara kita nak supaya penyakit bibliomania kita tu boleh diubati lah. Kita tuju kepada yang Puan Syam sebut tadi. Kita kena pandai memilih buku, dan yang penting buku tu mesti relevan untuk kita membaca. Kita pastikan bila beli buku kita baca. Saya pun ada juga penyakit tersebut. Beli semua buku, terutama bila ada pesta buku, tapi baca satu bab saja, simpan. Baca, simpan. Lepas tu tunggulah beberapa bulan lagi baru ambil dan baca buku tersebut. Okey, jadi cara satu kaedah lah dalam buku tu. Nanti buka buku surat berapa Siti? Kaedah KonMari tu kan, yang mana macam ni lah, kita kena berlaku adil kepada koleksi buku kita. Begitu juga kita kena berlaku adil kepada baju-baju yang ada dalam almari kita. Saya tahu tengok cikgu-cikgu gelak tu bila saya cakap tu. Sebab dalam masa tertentu kita kena buat sisih, betul tak? Sisih ni tudung kita, ini baju kurung kita. Sama juga dengan buku. Kita kena sisih buku tu, buku apa, genre apa. Mungkin ini buku agama, ini buku motivasi. Kita kena susun, kita longgokkan buku tu dekat kita. Okey, ini semua buku yang ada dalam rumah kita, dalam bilik kita. So kita tengok. Sebab tu tadi kita cakap pasal kita peluk buku kan. Buku surat apa tadi? 82. Okey, 82. Jadi muka surat 82 tu nanti akan terang lebih lanjut lah. Tapi oleh saya akan menerangkan sedikit sebanyaknya lah kan. Okay. Jadi kita longgokkan buku tu. Tadi Puan Syam cakap, bukan Datin cakap tadi, kita peluk buku tu. Betul? Jadi kita peluk buku tu, rasa buku ni serasi tak dengan kita? Ada aura tak buku ni? Macam tu juga. Kadang-kadang tudung tu kita suka sangat. Tudung tu kita beli RM10 je, betul tak? Tapi kita guna berapa? 100 kali. Tapi tudung yang kita beli mungkin RM100, kita pakai cuma 2 kali kan. Jadi macam tu juga buku. Bila kita suka, kita pegang buku tu. Rasa buku tu ada aura lagi tak dengan kita? Kalau tak ada, kita letak tepi. So kita sisir buku tu. Okay, buku ni sama juga. Mungkin buku ni kita sedekah, okay? Kita give away. Mungkin pada rumah anak yatim, mungkin kepada sekolah yang memerlukan buku. Kita sisir buku tu. Jadi dah sampai masa kita tahu, buku ni kita nak jual ke? Ataupun buku ini nak kesimpan. Jadi kita ni kadang-kadang bias ataupun kita tak berlaku adil pada buku-buku kita. Mana buku yang kita suka tu kita simpan lagi. Sebab kata Puan Siti tu kan, nanti bukan 2 bulan Puan Siti, 2 tahun pun belum tentu kita baca. Jadi itulah cara mana kita nak menghilangkan penyakit bibliomania kita tu terhadap kegilaan terhadap buku tu. Dari masa ke semasa kita perlu menyisih buku tu seperti mana kita menyisih koleksi-koleksi lain, supaya kita tak nak nanti kalau kita je suka membaca, kita je suka beli buku, tetapi ahli keluarga kita tidak suka. Jadi dia akan menyebabkan kita rasa tertekan. Mereka pun bukan kita tertekan, kita okey, tapi pada orang yang tidak suka. Sebab di luar negara ada yang mencuri buku. Sampai cakap mencuri buku tu kerana dia punya kegilaan terhadap buku. Dekat Eropah, beberapa kes lah, nanti baca dalam buku tu ada yang bila dia dah meninggal, ada 6 ke 7 buah rumah yang penuh dengan buku. Memang gila. Dan mungkin satu zaman dulu ada yang meninggal kerana dihempak buku juga kan. Ada satu cerita tu, saya dah hampir lupa siapa, tapi pernah meninggal yang hempak buku. Jadi ada buku kita, perasan tak nanti digigit oleh anak-anak. Jadi macam saya kata dia, bibliofil, kecintaan kita terhadap buku. Kita juga perlu berjumpa, bercakap dengan orang yang mencintai buku, supaya kita rasa hobi kita kalau contohnya hobi kita ni memasak, seronok nak bercerita pasal masak. Kalau hobi kita membaca, kita juga bila hobi kita membaca, kita suka bercakap, bercerita dengan orang yang suka membaca. Jadi bibliofil dan bibliomania, dua perangai yang cinta buku bagus, tetapi
sendiri. Dan saya sangat menyayangi buku, jadi tidak banyaklah buku saya beri pada orang lain. Tapi saya akan susun buku itu mengikut subjek dia di rumah saya. Dan langkah kelima adalah sisir dan susun buku tersebut. Okey, bila sebut mengenai rumah di rumah kita, yang kita beli buku, yang kita simpan, kita sediakan sudut ataupun koleksi buku kita ataupun perpustakaan keluarga di rumah. Saya ingin bertanya kepada Puan Syamsiah, bagaimanakah pengurusan bahan perpustakaan keluarga dilaksanakan? Ini adalah salah satu topik bab dalam buku baca kita. Silakan Puan Syam. Okey, pengurusan buku ataupun pengurusan bahan yang ada dekat rumah sangat penting. Okey, selalunya kita akan dapatkan satu sudut lah. Dekat situ kita letakkan satu sudut untuk membaca. Kita letakkan buku-buku di situ. Sudut tu dipanggil sudut membaca ataupun dia boleh dipanggil mini library ataupun perpustakaan mini kita di rumah. So sebenarnya sebagai seorang ibu bapa, kita memang patut menggalakkan anak-anak kita membaca daripada kecil. Jadi kita kena letakkan satu sudut, kita letakkan cantik-cantik di situ. That is a sudut untuk kita membaca. Okey, bila kita nampak buku kat situ tu, kita akan tertarik. Tertarik untuk buku mungkin kita misalnya kita tak membaca, sibuk sangat. Jadi bila kita balik malam tu kita tengok buku tu, nantilah penat. Nantilah kita tak sempat nak baca. Tetapi kalau kita ada satu sudut yang kita amalkan, kita letakkan dengan pengurusan yang baik. Contoh pengurusan yang baik untuk buku ialah kita kena pilih buku yang kita nak beli. Kan kalau kita tengok dekat kedai buku pun mereka gunakan konsep subjek, ikut subjek. Jadi kita boleh tengok kalau subjek untuk novel, misalnya fiction, subjek fiction. So kita susun buku-buku fiction kita. So bila kita susun buku pun mesti ada style, mesti ada cara yang betul. Kita kena susun, janganlah kita susun tinggi rendah. So bila kita tengok sudut tu macam, alamak peningnya tengok sudut tu. Tapi kalau kita susun dengan cara yang betul, maksudnya kalau buku tu misalnya buku-buku yang besar-besar, so kita patut letakkan buku besar-besar diikuti dengan buku kecil-kecil, ataupun kita susun semua buku tu sama, buku besar semua kita susun buku besar. So ataupun kita boleh susun ikut warna. Kadang-kadang dekat tulang belakang buku tu dia ada warna-warna yang menarik. Okey, warna-warna menarik tu yang sama je tone dia. Jadi kalau kita susun cara begitu, itu akan menampakkan lebih menarik kalau kita susun. So kita nampak daripada jauh, kita dah nampak kawasan kita di mana buku-buku kita susun cantik, kemas, dan disusun mengikut warna yang tertentu, ataupun kita susun mengikut bahan fiction atau bukan fiction, bahan untuk kanak-kanak atau bukan untuk dewasa. So cara macam itu ia akan menyebabkan kita tertarik untuk pergi ke sudut tu. Maksudnya kalau kita balik penat-penat ni pun, tapi kita tengok susunan buku kita tu cantik sangat, so kita mesti nak juga pergi. Ataupun antara kita, saya ni ada OCD sikit tau. OCD tu maksudnya you tak boleh tengok sesuatu tu tak proper. Okay, when you are perfectionist punya person, you tengok benda tu tak proper, you mesti sakit mata. Jadi you akan pergi betulkan. Bila you buat macam itu pun, itu adalah merupakan satu terapi untuk kita pergi untuk betulkan, dan dalam masa yang sama menarik minat untuk kita. Every time nampak sudut tu kita nak pergi. So pentingnya perpustakaan keluarga ni di rumah, di mana kita perlu ada cara susunan yang betul. Okey, lepas tu cara memilih buku yang betul. Lepas tu kita kena ikut susunan mengikut saiz. Janganlah kita susun saiz besar kecil, itu tak menarik. Jadi kalau kita susun ikut saiz sama je, kita tengok. So kita pun tengok hati tu redup aja, mata tu redup aja tengok kan susunan yang cantik. Kaedah penyusunan sangat penting. Sama ada kita nak susun A to Z juga pun boleh, buku A to Z in listing, ataupun kita letak kod warna. Okey, kadang-kadang kita beli stiker, lepas tu kita letakkan warna biru. So kita cakap buku-buku yang berbentuk fiction, kita letak kod warna biru. So kita akan susun pun senang. Anak-anak kita pun senang untuk menyusun. Dia ambil dan diletakkan dekat kod warna biru, sebab itu semua adalah buku-buku yang bentuk fiction. Misalnya buku kanak-kanak. Okey, misalnya kalau dalam rumah kita tu, dalam keluarga kita tu, kita kena tahu apakah kategori-kategori orang yang ada dalam rumah tu. Umur daripada berapa sampai berapa. Okey, so kalau buku-buku yang macam kita punya buku,
So that it will be the high level punya buku yang kita mungkin baca. So cara kita patut asingkan supaya buku kita pun tak koyak. Okey, anak-anak mungkin dia akan tense untuk ambil. Ambil aja semua buku tu, dia geram tengok buku tu dekat rak, dia akan ambil untuk disepahkan. Okey, ataupun untuk diserakkan. Sebenarnya kadang-kadang bukan dia nak membaca pun, tapi dia orang suka serakkan buku. Okey, jadi kalau kita ada tone warna atau color yang kita letakkan stiker misalnya, jadi dia orang dah tahu. Kita selagi ibu bapa cakap, dah ambil buku jangan lupa letak semula. Tetapi kalau kita tak letakkan sesuatu penanda untuk mereka tahu macam mana nak susun, jadi mereka tak tahu nak susun. Macam mana nak susun ni mama? Macam mana nak susun ni ibu? Tapi kalau kita letakkan misalnya warna biru, ini untuk buku-buku golongan dia, kanak-kanak macam dia masih kecil tu, so buku dia macam buku yang penuh dengan gambar dan sebagainya. So dia orang akan susun. Jadi walaupun mungkin susunan tak betul, tetapi kita tahu dia susun dekat warna yang sama. Itu sangat penting. So bila kita ada sudut keluarga yang mana kita letakkan buku-buku macam itu, so ini akan membantu mereka ataupun menanam minat mereka untuk membaca. Okey, kita kena mula daripada rumah. Sebab kalau kita mula daripada sekolah saja, kita expect cikgu untuk bagi semua kepada anak-anak kita, itu tak cukup. Okey, sebab kita kena tahu dan tadi saya dah terangkan juga tentang waktu-waktu kita membaca. Jadi kita boleh tahu waktu-waktu kita membaca, bila kita ada sudut tu, bila kita ada sudut di situ, jadi kita tahu waktu bila yang kita patut pergi baca. Okey, kalau kita dah penat sangat, so kita kena baca buku-buku. Misalnya pagi-pagi kita bangun tidur, kita rasa nak membaca hari ni. So kita akan pergi ke buku-buku yang lebih berbentuk. Misalnya kita colorkan merah. So buku-buku merah ni adalah buku-buku yang macam more tu pembacaan secara lebih detail ataupun lebih teknikal dan sebagainya. So kita akan ambil buku-buku yang bertanda merah. Tetapi kalau misalnya waktu malam kita nak baca buku-buku yang very simple, misalnya buku-buku yang kita nak tidur punya, ataupun cerpen yang kecil, nipis dan sebagainya, so kita akan pergi, misalnya warna kuning, so kita akan pergi ke sudut kuning untuk ambil. So kalau kita tengok dekat rak kita tu, buku-buku tu tak bersentuh, apa akan jadi pada kita? Kita akan rasa tak sedap hati macam hari ni kita tak baca. Sebab kita tengok dengan warna yang menarik, dengan kedudukan buku yang kita letakkan di satu sudut tu, jadi tak banyak sikit kita akan ada terkesan untuk pergi dan dapatkan buku tersebut. Jadi itu yang patut kita amalkan di rumah, bukan hanya dari segi susunan yang betul, pemilihan dan juga bajet. Bajet pun sangat penting bila kita nak memilih buku. Okey, so macam sekarang ni di pesta buku kita ni, kita ada buku-buku yang bernilai RM1. Okey, so sebenarnya kalau kita tengok dekat internet pun ada banyak buku-buku yang lama yang jatuh harga dan sebagainya. So buku-buku macam itu akan membantu dari segi keuangan. So kita tahu buku tu adalah buku yang menarik, ataupun macam misalnya kita tak mampu beli masa dia mahal, so kita cuba cari beli waktu dia murah. So itu juga akan membantu dalam pengurusan perpustakaan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Puan Syam. Dua orang panel kita telah bercerita banyak mengenai kandungan bab-bab dalam buku baca kita. Dan kalau kita perhatikan pada bab 7 muka surat 88, ini adalah berkaitan dengan KLWBC ataupun Kuala Lumpur yang telah dinobatkan sebagai ibu kota buku dunia pada 2020 selama setahun. Jadi saya ingin Puan Hasita cerita sikit mengenai KLWBC ini dan juga inisiatif KLWBC oleh Persatuan Pustakawan Malaysia. Silakan Puan Haji Asmita. Terima kasih. Siapa yang pernah menghadiri aktiviti semasa KLWBC 2020 dahulu? Ada angkat tangan? Ada? Mungkin sekolah pun juga memberi sokongan kan? Jadi kalau kita lihat siapa yang menjadi host kepada KLWBC ni ialah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, yang mana Pustakaan Kuala Lumpur juga melainkan peranan, yang juga badan-badan yang lain seperti MABOPA, Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan juga Persatuan Penerbit Buku Malaysia. Jadi kita tahu bahawa KLWBC ni Kuala Lumpur World Capital World Book, macam ni KL World Book Capital di sini ialah telah diisytiharkan oleh UNESCO
Maknanya Malaysia ni dah banyak tahun dah kita mencuba untuk menjadi tuan rumah. Kita adalah tuan rumah yang ke-20. Maknanya dah 10 tahun dah kita membuat inisiatif untuk menjadi tuan rumah. Bukan senang kerana apa sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan dan anda semua menganjurkan pelbagai aktiviti di Malaysia ini adalah menjadi satu kekuatan untuk kita menjadi dapat dipilih sebagai ibu kota buku dunia. Jadi kita sangat berbanggalah. Kita boleh bagi tepukan tak untuk Malaysia? Tepuk tekan sikit. Okay. Jadi kami ni sebagai Persatuan Pustakawan Malaysia juga mengambil peluang untuk mengadakan pelbagai aktiviti. Jadi kita ada dapat berapa kali 2 kali belanja sebab dia menawarkan kepada NGO ataupun badan bukan kerajaan untuk memohon peruntukan. Dan alhamdulillah pertamanya kita dapat belanja dalam untuk membuat aktiviti di Heritage Trail 2 yang mana kita telah menawarkan perpustakaan, baik perpustakaan akademik, perpustakaan awam dan perpustakaan khusus untuk mengadakan aktiviti di Heritage Trail 2. Tetapi kita merancang, Allah yang menentukan, pada bulan April tahun 2020 makanya datanglah COVID melanda. Jadi dibatalkan acara perasmian di Dataran Merdeka itu pada April tahun 2020. Jadi oleh kerana kita telah merancang untuk mengadakan secara fizikal di jalan di Heritage Trail ni di mana berlaku di sekitar Kuala Lumpur, membuat aktiviti, tetapi akhirnya kita menukarkan program bulanan tersebut sepanjang tahun sepatut kita adakan kepada dalam bentuk dalam talian. Jadi akhirnya sebanyak 13 ini inisiatif Persatuan saya teruskan Puan Siti. Jadi inisiatif Persatuan Pustakawan Malaysia untuk mengadakan atau merancangkan lagi sambutan KLWBC ni. Ini mula-mula kita ingat macam nak buat secara dalam talian, mungkin satu perkara yang baru kan, tapi rupanya kita dapat hits yang beribu-ribu. Maknanya kalau kita buat secara fizikal, mungkin macam ni kita dapat habis-habis pun 50 orang kan. Tetapi kalau kita lihat di sini muka surat berapa ni? Berapa? Muka surat 93 ni, akhirnya kita menerima tontonan 20,000. Bayangkan sepanjang yang kita buat 13 episod tu, sepanjang 1 bulan daripada bulan Disember. Jadi kalau lihat kita mulakan sangat lambat Puan Siti dan semua. Kita bermula Disember baru kita mula buat aktiviti kerana kita menunggu peruntukan daripada DBKL dan juga kita nak menukar format dan bentuk fizikal. Tapi alhamdulillah kalau kita ingat akhir bulan 12 tu kerajaan dah dibuka sikit kan, tetapi dalam menggunakan SOP yang sangat ketat dan kita hanya benarkan 25 orang sahaja dan kita buat penutup di Dataran Merdeka. Seterusnya kita juga menyumbang buku kepada buku yang ada, kotak buku yang ada di sekitar Kuala Lumpur, menyumbang buku daripada perpustakaan-perpustakaan yang ada. Seterusnya kita juga adakan satu bicara mengenai bagaimana kita menggunakan alam sekitar membaca. Maknanya membaca di macam tasik, di park panggil macam taman-taman ya, betul, taman-taman. Tapi yang ini pun ini dijalankan oleh Dr. Ghazali lah, yang mana dia adalah Presiden Persatuan Pustakawan Malaysia. Dan seterusnya kita adakan program di kebun. Jadi kalau siapa datang ke Kuala Lumpur, tak jauh kan, Negeri Sembilan ni, datang ke kebun Bandar Sungai Bonus di hadapan bukan di hadapan lah, di tepi Perpustakaan Negara Malaysia. Kita ada buat satu kebun bandar PPM ataupun Persatuan Pustakawan Malaysia. Di situ kita ada kebun bandar, boleh datang melawat. Saya rasa percaya sekolah ada tak ada yang ada kebun. Jadi kita melakukan macam han lah juga kan. Mula-mula kita nak buat buhan, tapi disebabkan oleh lockdown tu, kita bukan lockdown lah, masa tu dibuka
bulan Disember tu kita buat sedikit, tapi kita buat macam quizzes sajalah, quiz saja. Seterusnya kita juga buat macam online talk jugalah. Online talk yang mana kita memanggil panel-panel daripada luar negara. Jadi itu dijalankan oleh Dr. Faizal, dan juga aktiviti Persatuan Pustakawan yang kelima ialah buku ini sendiri. Bermakna buku ini mendapat pembiayaan daripada Sekretariat KLWBC ataupun kita tahu Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Jadi tujuan buku ini ialah seperti yang telah rakan-rakan saya ceritakan atau kongsi, tetapi buku ini adalah one stop center, bukan one stop center lah. Macam satu mempunyai bab-bab yang akan menerangkan atau meninggikan minat kita terhadap membaca, dan saya rasa sekolah-sekolah memang patut untuk menengahkan buku ini agar pelajar jadi biblioterapi lah kan. Pelajar tengok buku ni, dia tahu kenapa dia perlu baca. Kalau cikgu yang cakap mungkin dia tak dengar, mungkin kalau membaca buku ini mereka akan lebih memahami kenapa membaca selain daripada lulus periksa. Okey, terima kasih Puan Hasita. Saya tambah sikit yang kebun bandar tadi dekat KL, depan bernama dan juga berdekatan dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Selain daripada pokok-pokok, bunga-bungaan dan juga sayur-sayuran, kita juga ada little free library di situ. Jadi banyak buku kita letakkan di situ, dan termasuk juga buku baca kita. Jadi jika ada apa-apa aktiviti oleh pelajar sekolah dan juga masyarakat, mereka memang boleh membaca di situ secara santai. Itu promosi untuk kebun bandar PPM dan juga plot-plot lain yang terlibat dalam kebun bandar tersebut. Okey, seperti Puan Hasidah sebut tadi, buku ini adalah sesuatu yang wajib untuk semua sekolah. Sekiranya para pelajar atau guru tidak mendapat yang naskah ini, sebab naskah ini kami cetak sebanyak 1,500 untuk bagi secara percuma kepada pelajar dan juga masyarakat. Pelajar dan juga tuan-tuan puan-puan boleh cek QR code kita, scan QR code pada meja perpustakaan, okey, dan dapatkan e-book. Boleh baca e-book daripada buku hadapan sehinggalah kepada muka surat terakhir. Yang itu kita akan galakkan supaya perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan untuk menghantar kepada semua sekolah berdekatan di perpustakaan satu atau dua naskah buku baca ini, dan juga beri QR code untuk semua sekolah supaya semua pelajar dapat scan buku elektronik kita, insya-Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Perpustakaan Negeri Sembilan untuk inisiatif ini. Okey, sebelum kita pergi kepada kuis untuk terutamanya adik-adik dan juga tuan-tuan puan-puan, saya nak tanya Puan Syamsiah, bagaimana cara kita nak guna buku baca ini? Silakan Puan Syam. Okey, terima kasih Puan Siti. Okey, buku ni adalah buku yang sangat ringan sebenarnya pembacaannya. So dan tajuknya pun quite ringan lah, baca je kan. Buku baca. So siapa yang boleh gunakan buku-buku ni ataupun kita gunakan untuk apa? So salah satunya ialah guru-guru sendiri, sebab dalam ni kita ada banyak infografik. Okey, kita ada banyak infografik yang sangat menarik yang boleh diguna pakai oleh guru-guru. Okey, kalau you pakai QR code tu tadi, dia ada soft copy-nya. So boleh ambil infografik ni, okey, dan gunakan untuk pelajar-pelajar. Okey, ini sangat membantu sebab kita dalam buku ni memang banyak sangat infografik yang you boleh lihat, dan setiap infografik tu memberi dia maksudnya dia ada bagi sinopsis dia kat situ. So point-point yang ada. So ini adalah sangat menarik untuk guru-guru juga pakai ataupun gunakan. Selain daripada itu, dalam buku-buku kami ni kita ada juga senarai rujukan. Kita ada senarai rujukan macam ini. So senarai rujukan ini juga boleh membantu jika you ataupun pelajar ataupun tak kiralah golongan pelajar universiti dan sebagainya. So mereka boleh jadikan rujukan untuk sumber-sumber rujukan yang ada ni. Jadi kita cakap pun dalam buku ni bukan cakap kosong. Benda ni adalah mengikut sumber rujukan yang betul.
Okey, jadi ini juga boleh membantu pelajar-pelajar untuk mendapatkan sumber rujukan. Okey, sebagai seorang pustakawan, sumber rujukan adalah sangat penting bagi kita. Okey, untuk kita nak tahu apakah bahan yang digunakan oleh sesuatu penulisan buku tersebut. So ini bukan sesuatu yang imajinasi dan sebagainya. So buku ini boleh diguna pakai because dia ada sumber rujukan dalam tu. Tak kiralah student peringkat sekolah rendah ke sekolah menengah ke dan sebagainya, even though pelajar-pelajar universiti juga boleh gunakan bahan ini sebagai sumber rujukan mereka. Okey, itu adalah pentingnya buku ni untuk digunakan bukan saja golongan sekecil-kecil kanak-kanak lagi sehinggalah ke dewasa. Sebab infografik juga membantu anak-anak untuk tengok. So mungkin lebih menarik bila dia tengok infografik ada gambar-gambar macam gini. Sebab jika kita tengok kanak-kanak punya perkembangan, diorang perlukan buku-buku yang dalam berbentuk infografik ataupun buku-buku yang maksudnya yang ada gambar, yang ada warna dan sebagainya. So buku ini adalah sangat bersesuaian untuk ibu bapa guna untuk mendidik anak-anak mereka. Terima kasih. Okey. Terima kasih Puan Syam, Puan Hasita. Okey, sekarang kita akan buka kepada soalan kuis. Siapa yang cepat boleh angkat tangan. Ada 10 soalan dan kita telah sediakan hadiah untuk soalan pertama. Berapakah jenis perpustakaan di Malaysia? Okey, silakan. Okey. Berapa jenis? 5, betul. Silakan. Bagi tahu nama, sekolah mana dan juga baik. Nama ni? Nodami Akasmi. Okey. Sekolah mana? SK Wawasan. Okey, Tania adik, Tania. Okey. Soalan kedua. Soalan kedua, beri saya dua mengapa kita perlu membaca. Dua sebab mengapa kita perlu membaca. Dua Ada sebab jawapan di depan. mengapa kita perlu membaca. Jawapan ada kat depan tu. Cepat. Okey, adik depan. Okey, sila. Mengapa? Mai sini. Naik. Mari. Okey, kenapa kita perlu membaca? Dua sebab kenapa kita perlu membaca. Janganlah tengok situ, pada depan. Sebab pertama, Meningkatkan hubungan sosial. betul. Kedua, Menambah ilmu. oh betul. Okey, bagus. Terima kasih. Nama siapa nama? Muhammad Naufal. Muhammad Nafa dari sekolah. SK Wawasan. Oh, okey. Terima kasih Nafa. Soalan ketiga. Soalan ketiga. Waktu bila kita membaca buku motivasi? Waktu bila? Mana yang dah dapat? Waktu bila? Waktu bila? Baik, saya berjalan. Waktu bila? Pukul 12. Tadi lah. Okey, betul. Adri. Terima kasih. Oh, ini laju adik-adik kat depan ni ya. Yang belakang pula ya. Sila Puan Syam. Soalan seterusnya. Apakah nama perpustakaan yang kita buat di rumah? Takkan. Cikgu-cikgu tak boleh. Nanti lepas ni kita bagi cikgu. Lagi? Okey. Betul. Tahniah. Okey. Satu lagi soalan. Saya ada satu soalan. Okey, Puan beri saya dua faktor yang pemilihan buku. Macam apakah yang patut kita lihat untuk kita nak memilih buku? Apakah faktor-faktor yang mendorong untuk kita memilih buku? Apa yang kita tengok? Kita ada dalam Ada. enam
atas. Kalau jawapan cara salah pun nak kita pilih tetap buku. bagi hadiah. Okey. Apa cara pertama untuk you memilih buku? Ulasan buku. Ya. Ulasan. Oh, betul. Ulasan buku kedua? Pendahuluan. Kedua. Oh, betul. Pandai. Okey, jawapan yang diberi iaitu pertama ulasan, betul. Yang kedua pendahuluan, okey, ataupun bab pertama kita patut tengok. Lepas tu kita tengok tokoh-tokoh kan, Tanya kalau adik. tokoh-tokoh Tanya tokoh-tokoh tertentu. Okey. Lepas tu habilitasi daripada buku. Ada 6 sebab Kita bagi peluang kepada guru-guru untuk Ah. menjawab soalan ini. Adik-adik pelajar jangan angkat tangan. Okey. Cikgu yang sangat saya hormati dan sayangi. Apakah itu biblioterapi? Silakan. terapi. Ada berapa lagi? Ada 4 lagi. Cikgu. Rawatan melalui buku atau pembacaan. Betul. Betul. Terima kasih Tanya, Cikgu Tanya. Alhamdulillah. Guru-guru nak lagi soalan ke ataupun kita nak bagi peluang pelajar? Pelajar. Okey. Okey, soalan seterusnya. Apa itu bibliofil? Apa itu bibliofil? Tadi kita cakap verses kan? Tadi Tapi dah bibliofil cerita. saja. Tadi dah cerita. Tadi dah cerita. Ya. Apa itu bibliofil? Okey, guru-guru. Sila. Sila, Sila. cikgu. Kalau salah pun dapat hadiah. Okey, bibliofil kesukaan terhadap buku bacaan. Betul, Alhamdulillah. Tanya. Nak gambar juga. Tadi kita dah tanya bibliofil. Apa itu bibliomania pula? Okey. Sila. Itu tadi dah jawab. Belum ya? Okey, belum. Okey, apa itu bibliomania sayang? Terhadap buku. Kegilaan pada buku. Kegilaan macam mana tu? Tadi cerita, sekarang ni gila. Maksudnya ekstrim lah. Ekstrim gila. Betul. Saya cikgu. Betul. Tanya. Tahniah. Gila. Bibliomania tu kita tak boleh ekstrim sangatlah. So dalam Islam pun kita diminta untuk bersederhana. So kita cinta buku, tetapi bila kita dah jadi bibliomania tu, kita dah sakit sikit lah. Sakit Okey. Soalan seterusnya. Apakah itu KLWBC? KLWBC apa? Okey, sila. Cikgu cepat. Silakan. Sila cikgu, nama penuh KLWBC. Dan kita adalah yang ke-20. Kuala Lumpur yang ke-20, KLWBC 2020. Tanya cikgu, tanya. Okey, soalan terakhir. Satu lagi hadiah kita. Satu lagi. Silakan. Tadi dikatakan istilah ataupun kita katakan cara untuk KonMari. Okey. So apakah cara yang kita boleh buat untuk yang termasuk sebagai teori KonMari itu tadi? Yang saya baca 5 tadi tu kan? Ya. 5. Boleh jawab satu saja. Macam mana? Jawab satu. Satu pun cukup. Cek ada muka surat berapa KonMari. dalam buku. Yang dah menang tak apa. Kita bagi peluang pada yang lain. Cikgu ni tahu. Okey. KonMari cikgu. Apa tu? 5 cara, 6 cara tadi. Satu je. Sisih dan susun. Pandai cikgu. Tanya, alhamdulillah. Okey, itu saja. Ada lagi? Tadi seorang pelajar yang kat tangan dia kata dia pecinta buku tadi kan. Kan saya dah janji nak bagi hadiah kan. Saya janji nak belanja juga kan. Lepas ni tapi mesti nak bagi dah kan. Silakan.
tu cikgu. Nanti kita pergi rumah. Memang minat baca sangat. So dari segi PM, English pun ada. Dari segi tengah buku ada. Genre yang paling cikgu suka, tajuk apa? Apa? Kulit berpsikologi. Oh, psikologi ke, memang suka lah, bukan pegawai. Tapi Saya pun minat buku psikologi dan juga pengurusan kepimpinan. Tanya cikgu. sebab lah Puan Siti ni dia bekas ketua pustakawan pusing. Ya. Tanya cikgu. Jadi cikgu guru besar sungai juga ke? So panggil pustakaan dah sekarang. Okey. So boleh exposekan lagi atau dedahkan lagi cikgu-cikgu ni dengan berkawanlah dengan kami-kami dalam profession kepustakawanan ni ya. Saya just nak share sikit Terima kasih. Saya Silakan. sebenarnya seorang pustakawan dan menjadi seorang pustakawan selama 22 tahun. Dan baru-baru ni saya dipindahkan ke bahagian pentadbiran. So saya sebagai seorang N lah dalam status kita N ataupun pentadbiran. Tak semestinya bila kita berada di perpustakaan, so skop kita hanya di perpustakaan saja. Okey, sebenarnya kita boleh meluaskan lagi. Dan bila saya dah masuk di bahagian pentadbiran, walaupun saya tak tukar skim, tetapi ilmu yang kita ada sebenarnya, kita are very technical. Librarianship lah, saya cerita pasal bidang kepustakawanan ni, kita agak technical. Kita juga menulis dan sebagainya, macam di Universiti Melaya, kami menulis dan kami adalah pembentang kertas kerja dan menghantar kepada jurnal dan sebagainya. So dalam masa yang sama, bila saya menceburkan dirilah ataupun dipinjamkan untuk 3 tahun di bahagian pentadbiran, skill yang saya ada sebagai seorang librarian tu telah saya gunakan pakai dan skill macam untuk mencari jurnal-jurnal yang bermutu dan sebagainya telah saya implement di pihak fakulti. Dan dikatakan saya adalah seorang pustakawan yang agak cemerlang di dalam pentadbiran. Masuk bapa angkat sendiri. So- Tanya. Sebenarnya rakan-rakan saya dan juga Ratin memang boleh jadi moderator dengan panel. Kalau kita serah mic pada mereka, tak perlu ada saya sebenarnya. Okey, akhir sekali terima kasih banyak kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan kerana memberi peluang kami untuk menjayakan program Jeraya Wara kita pada pagi ini. Terima kasih banyak, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Sebelum ini kita telah adakan Jeraya Wara di negeri Kelantan dan juga di negeri Perak, Perlis,